Kini bersama kita ialah Hussein Abdul Hussein, seorang fellow penyelidik di Yayasan Pertahanan untuk Demokrasi. Hussein, kita sedang bercakap tentang medan konflik Lubnan sekarang dan itu bermakna Hezbollah. Tetapi bagaimana pula dengan negara Lubnan? Apa yang dijangka mereka lakukan sekarang jika Hezbollah terus menyerang Israel? Bagaimana negara Lubnan mengendalikan situasi ini? Baiklah, lihat jelas bahawa negara Lubnan mempunyai kehendak tetapi tidak mempunyai kemampuan. Minggu lepas, negara Lubnan telah menandatangani satu dokumen bersama yang bersejarah dengan Israel. Dokumen itu merangka cara dua negara dan Amerika Syarikat akan menghentikan perang, melucutkan senjata Hizbullah, memastikan Israel berundur dan kemudian Lubnan menjadi berdaulat serta menguasai wilayahnya. Sekarang malangnya, kerajaan Lubnan tidak mempunyai keupayaan untuk menghentikan Hizbullah dan Hizbullah tetap bertegas. Mereka berkata, dengar sini, pertama sekali, kami ada saluran khas kepada Presiden Trump. Presiden Trump terus-menerus keluar dan berkata, saya telah bercakap dengan Hizbullah. Dan yang kedua, Hizbullah berkata, mereka ada kekuatan, jadi selamat mencuba untuk menghentikan kami. Walaupun ini keadaannya, saya rasa kita perlu tetap bersama kerajaan Lubnan. Fokus pada mereka, jangan buka saluran sampingan dan sokong mereka. Cuba untuk, anda tahu, berikan mereka alat yang mereka perlukan untuk benar-benar melaksanakan rancangan yang mereka telah persetujui dengan Israel. Bagaimana Speaker Parlimen Nabi Berry terlibat dalam hal ini? Terdapat laporan bahawa beliau bukan lagi saluran sampingan, boleh dikatakan begitu. Tetapi Washington juga sedang berunding dengannya apabila melibatkan pelaksanaan kehendak Hizbullah. Tetapi adakah itu bermakna kerajaan Lubnan sendiri, khususnya Joseph Aoun, diketepikan? Ya, sudah tentu. Dan itu bertentangan dengan dasar Amerika Syarikat. Maksud saya, setiausaha Rubio dan pasukannya telah meluangkan masa dan usaha untuk mewujudkan saluran perbincangan langsung antara kerajaan Israel dan Lubnan. Dan tiba-tiba Berry pula mewujudkan salurannya sendiri kerana mereka menentang perbincangan secara langsung. Jadi sekarang mereka mahu perbincangan tidak langsung melalui Amerika Syarikat. Dan sekarang Berry ialah orang yang berhubung dengan Hezbollah secara tidak langsung. Ini adalah saluran yang berasingan. Ini adalah saluran Hezbollah dan ia sepatutnya tidak wujud kerana tujuan utamanya adalah untuk kita melihat perkara itu. Kerajaan Lubnan adalah pihak yang bertanggungjawab dan yang bercakap bagi pihak Lubnan, bukannya Hezbollah yang bertanggungjawab. Dan anda tahu bersama sekutunya, Nabih Berry. Bagaimana pula dengan rakyat Lubnan? Adakah terdapat tanda-tanda semakin ramai yang kecewa dengan cara negara Lubnan mengendalikan Hezbollah atau bahkan dengan cara Hezbollah beroperasi di negara itu? Tinjauan yang kami ada menunjukkan bahawa satu daripada dua rakyat Lubnan, termasuk golongan Syiah, satu daripada dua rakyat Lubnan mahu Hezbollah dilucutkan senjata dan mahukan keamanan dengan Israel. Ini adalah tinjauan yang dijalankan pada bulan Mei. Dan jika anda keluarkan komuniti Syiah yang merupakan 27% daripada populasi, angka ini meningkat kepada 65%. Itu hampir 2 daripada 3 rakyat Lubnan mahu Hizbullah dilucutkan senjata dan mahukan keamanan dengan Israel. Angka-angka ini tidak pernah berlaku sebelum ini di rantau ini. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang boleh kita bina. Dan saya rasa Presiden Aoun dan Perdana Menteri Salam memahami sentimen dan denyut nadi rakyat. Tidak peduli. Hizbullah tidak peduli apa yang rakyat Lubnan fikirkan. Hizbullah hanya mahu melaksanakan kehendak Iran. Dan saya rasa pada ketika ini Hizbullah bertentangan dengan majoriti rakyat Lubnan, walaupun ia masih mendapat sokongan majoriti Syiah. Tetapi walaupun begitu, jika satu daripada dua rakyat Lubnan mahu Hizbullah dilucutkan senjata, adakah mereka akan membenarkan Israel atau Amerika Syarikat melakukannya? Atau adakah ia perlu dilakukan oleh Angkatan Tentera Lubnan yang tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk melakukannya sepenuhnya? Saya tidak fikir mereka memilih-milih. Mereka faham bahawa jika mereka tidak mempunyai kemampuan, orang lain terpaksa melakukannya. Saya tidak fikir mereka menentang idea untuk melakukannya. Saya tidak fikir mereka menentang CENTCOM membantu orang Lubnan melakukannya. Anda tahu, saya rasa pada ketika ini, mereka terbuka kepada semua cadangan dan semua. Bahawa kita perlu mereformasikan Angkatan Tentera Lubnan dan menyokong mereka supaya mereka boleh melakukannya atau supaya mereka boleh melaksanakan pelan tindakan yang dipersetujui oleh kedua-dua negara minggu lepas tentang cara untuk melucutkan senjata Hizbullah dan meneruskannya.
Bolehkah ini menjadi satu langkah sebenar zon perintis yang dipersetujui minggu lepas dalam perjanjian yang dimediasi oleh AS antara Israel dan Lubnan? Zon perintis di mana Angkatan Tentera Lubnan sudah menunjukkan tanda-tanda mereka memasuki selatan Sungai Litani. Namun di kawasan di mana Hizbullah sudah pun dikeluarkan. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa zon perintis ini hanya boleh berjaya jika Israel terlebih dahulu mengeluarkan Hizbullah? Saya rasa ini satu-satunya jalan ke hadapan. Saya rasa saluran rasmi Washington, kerajaan ke kerajaan, pelan yang kita ada, saya rasa ini satu-satunya jalan ke hadapan. Sekarang perlu diingat, zon perintis itu belum lagi ditandakan kerana tentera Lubnan sebenarnya belum datang ke Washington dengan peta yang lengkap. Tetapi saya jangka pada masa akan datang, orang Lubnan pada satu ketika tentera Lubnan akan mula bekerjasama. Dan apabila ini berlaku, inilah cara untuk maju ke hadapan. Saya tidak nampak cara lain. Dan sekarang anda tahu kenapa Hizbullah begitu bertegas. Pertama sekali, menggagalkan rundingan, menentang rundingan, menembak ke arah Israel, membuatkan Iran menembak dan melancarkan peluru berpandu ke arah Israel. Hizbullah telah berusaha sedaya upaya untuk memburukkan AUN dan kerajaan serta menghentikan rundingan untuk mewujudkan saluran alternatif dan menggunakan peluru berpandu bagi memburukkan keadaan supaya tidak akan ada rundingan damai. Jadi tingkah laku Hizbullah itu sendiri memberitahu anda bahawa apa saja yang dilakukan oleh kedua-dua kerajaan Lubnan dan Israel adalah perkara yang betul dan Hizbullah berasa takut serta cuba menghalang mereka. Hussein Abdul Hussein sentiasa seronok mempunyai anda bersama kami di i24 News English Analysis yang sangat menarik. Seperti biasa, kami amat menghargainya. Terima kasih.